Belakang dia sampai nombor 23 untuk pasukan TAB Sport STK Honda Racing yang mendahului perlumbaan sekarang ini, meninggalkan 20 di belakang Farid Hakimi dan Izlan Hakimi. Radwan yang juga telah kehilangan kedudukan pada seorang pelumba yang nampak macam hilang kawalan di belakang, saya rasa. Tapi so, nampak tadi pelumba yang terjatuh di belakang. So, itu yang Farid Hakimi. Sayang untuk Farid Hakimi. Dengan dia juga terlibat dengan insiden ini, yang seorang lagi pelumba tidak nampak dengan jelas nombor. Dan ada seorang lagi pelumba 41. Itu yang terlibat. Ini dia adalah Emil Akib Danish. Sayang. Ini antara nama mungkin boleh memberikan cabaran. Kecewa. Sayang. 3 pelumba, Farid Hakimi, Emil Izal dan Akib Danish. Ini dikatakanlah kerana peringkat awal mereka agak berhati-hati, tapi selepas itu mereka mula untuk agresif sedikit. Tapi Lita yang belum kering sepenuhnya, dan ini meninggalkan kesan dengan Adib Haris Hazwat yang mendahului perlumbaan. Samir Amsyar, Adib Arsyad, Faris Iqmal yang berada di belakang. Adib Arsyad telah pun sampai di belakang yang ketiga sekarang dengan Faris Iqmal, dan Izlan Hakimi berada dalam kumpulan ini. Adib naik kedudukan yang kedua. Dia masuk dari bahagian dalam dan dia nampak ada peluang, tapi dia perlu bertahan dan perlu mengawal kerana ada 8 pusingan lagi. Masih jauh tadi, hampir-hampir tadi di belakang arah tsunami, saya rasa. Dia kedudukan itu, tapi dia terselamat kembali semula dalam perlumbaan dan kembali dengan memberikan saingan ada 2, 4, 6 pelumba di kumpulan hadapan ini yang berpeluang sebenarnya berada di podium. Bukan Adib Arsyad yang merampas kedudukan di hadapan, naik tempat yang pertama. Berpatuan sprinter Yamaha maju motor Adib Arsyad. Adilan katakan dia semangat untuk berlumba di negerinya sendiri, dan sekarang ini dia berada di kedudukan di hadapan. Dia mendahului lain-lain pelumba. Jarak sedikit. Mereka perlu hati-hati. Dia melalui selekoh. Dan kerana Lita yang belum kering sepenuhnya, Adib cuba untuk lari jauh di depan, melakukan 48.537 saat. Adib kita baru katakan, Army, dan ini yang perlu dia kawal. Sayang sebab kita nampak dia dah mendahului, tapi tak lama baru nak sampai ke selekoh yang pertama, Army. Iya, terkeluar Adib Haris Azwat, dan seorang lagi pelumba yang nampak itu adalah Haris Haziq Zambri, 86. Seorang lagi pelumba yang Farid Iqmal, ya. Tapi dia segera bangun, masih lagi dalam perlumbaan. Keadaan Lita ni masih lagi belum kering sepenuhnya, tapi perlu hati-hati sedikit sini. Kawalan jentera, kawalan emosi sangat penting untuk perlumbaan ini. Jadi mereka perlu mengawal segalanya untuk perlumbaan dengan Farid. Di sini cuba yang Izlan Hakimi tadi. Kita saksikan sekali lagi apa yang berlaku untuk Adib Arsyad. Arsyad jatuh, dan bahkan dari dua pelumba jatuh juga. 86 Haris Haziq Zambri yang terus sama ini. Seorang demi seorang yang tidak dijangka. Farid Iqmal juga. Farid Iqmal, ya. Dalam kedudukan yang sayang untuk mereka, kerana memang kita dah jangkakan perkara ini berlaku, dan kita lihat bagaimana kebijaksanaan mereka nak mengawal. Ya, untuk pengetahuan kita semua bahawa keadaan Lita sebenarnya adalah paling licin ketika hujan berhenti dan matahari belum keluar sepenuhnya. Jadi ini adalah lebih licin daripada ketika hujan lebat dan keadaan Lita. Itu kita dapat beberapa pelumba tadi yang tak dapat untuk mengawal jentera masing-masing. Jadi mereka perlu lebih berhati-hati sekarang kembali dengan Izlan Hakimi. Radwan mendahului perlumbaan sekarang dengan 5 pusingan lagi akan tamat. Tempat yang kedua Samir Amsyar, dan tempat yang ketiga Aras Tsunami Kamarudin. Tempat yang ketiga 3 pelumba di hadapan yang jauh dengan lain-lain pelumba sekarang ini. Armi sebut nama Aras pada awal pelumba sebelum bermula. Dia dari petak 11, Armi. Dia dah naik dan berpeluang untuk berada podium. Berbaki 5 pusingan lagi. Jadi nampaknya 3 pelumba yang bersaing sama sendiri untuk berada podium. Tapi mereka perlu bertahan dan mereka perlu mengawal lagi untuk melengkapkan 5 pusingan, dan semakin hampir untuk sampai 1 lagi pusingan di selekoh yang terakhir. Begitu rapat. Kedudukan ini juga agak krusial untuk 3 pelumba ini, kerana tahu mereka perlu bersaing, tahu mereka perlu untuk memberikan push jentera masing-masing, push back masing-masing. Tetapi keadaan Lita yang licin ini agak menyukarkan sedikit
tapi dengan kedudukan yang agak sangat rapat antara ketiga-tiga pelumba ini. Syamil Amsyar menggunakan pengalamannya dapat mengejar Idlan Hakimi di hadapan. Oh, rapat. Syamil perlu bijak untuk melihat di manakah ruang terbaik untuk dia cuba memintas Idlan Hakimi. Kerana dalam keadaan Lita Basah agak suka untuk nak cuba masuk, terutama di Seleko ni biasanya ada peluang, tapi dalam keadaan licin jika ya dia terlalu push mungkin boleh menyebabkan dia terjatuh. Itu yang perlu dia ambil kira. Dan di sini juga peluang di Seleko yang terakhir. Kita menjagakan bahawa mereka akan kalkan pada kedudukan ini, akan cuba cari ruang yang terbaik untuk masuk. Tapi di penghujung nanti mereka akan push. Kerana kedudukan yang sangat rapat antara tiga-tiga pelumba ini, gap antara mereka kurang tadi satu saat di antara Idlan Hakimi, Syamil Amsyar dan Aras Tsunami. Ada seorang pelumba juga terjatuh di belakang, namun kita lihat ini adalah kumpulan yang pertengah di ini ada Farid Iqmal bersama Ikram Danish berada di belakang. Nombor 37 ialah Ikram Danish, Ahmad Ikram Danish untuk Honda RS Mega Attack yang dalam sekarang ini berada di tempat yang ke-6. Ini perebutan 5 dan 6. Farid Iqmal dan Ahmad Ikram Danish. Ada tu. Tapi ini masih lagi diteruskan battle ni. Takat ni perubahan pertandingan pertama tidak mengecewakan lah, kerana kita setiap kategori ini nampak rapat persaingan antara pelumba-pelumba. Kan yang sangat rapat, 2 lap lagi. Okey, selepas ini mereka akan push. Di sini yang akan menimbulkan sedikit risiko kepada pelumba jika mereka terlalu push untuk memintas. Tapi itu yang mereka perlu lakukan sekarang ini. Tiga-tiga pelumba ini sekarang berebut, 3 pelumba perebutan untuk P1. Keadaan permukaan Lita ini mungkin akan ada kelebihan kepada Idlan Hakimi kerana dia berada di hadapan. Tapi dia perlu ingat, kita lihat semakin laju. Syamil Amsyar cuba masuk di bahagian dalam. Itu adalah amaran yang diberikan kepada Idlan Hakimi. Tapi depan ketiga juga berdebarkan Aras Tsunami yang cuba masuk lebih rapat. Dan mereka sampai di selekoh yang terakhir untuk melengkapkan pusingan yang ke-11. Sebelum dah pun sampai sebenarnya untuk pusingan terakhir. 3 pusingan, 3 pelumba yang akan menamatkan peluang CP125 ini. Ya, artinya final lap untuk mereka dengan Idlan Hakimi Radwan mempertahankan kedudukannya di hadapan. Tahun lalu dengan 2 kemenangan. Dia akan cuba memulakan kempen 2026 ini dengan memenangi pelumba pertama Syamil Amsyar. Rapatlah di belakang. Diikuti oleh Aras Tsunami Kamarudin. Dari 3 pelumba ini, Aras Tsunami akan mencuba. Saya tahu Aras Tsunami ini pelumba yang agresif. Dia akan mencuba sekali lagi. Dan ini sekali lagi dan terletak di selekoh yang ke-7 nanti. Makin hampir. Kedudukan tidak berubah, tetapi sengit. Di sini. Tahankan ke depan. Jadi Idlan Hakimi sekarang menuju ke selekoh 8 dan selekoh 9 untuk menamatkan perlumbaan terkeluar di selekoh 9. Bersebelah dengan Syamil Amsyar yang cuba untuk mengejar. Idlan Hakimi berjaya menangi perlumbaan dengan tempat yang pertama dengan Syamil Amsyar. Tempat yang kedua dengan Aras Tsunami. Nampak tapi dia cuba masuk tadi untuk menutup Idlan Hakimi. Tapi kita akan tunggu keputusan rasmi. Tapi reaksi yang agak berbahaya sebenarnya menuju penamat tadi antara Idlan dan juga Syamil Amsyar.